Beri lagi lambungan ke dalam kawasan penalti. Sentuhan yang baik, jaringan yang pertama. Dylan Wenzel Halls. One touch, Cheche Kipre. Dan itu saja yang diperlukan untuk seorang striker. Dia menunjukkan keupayaan dan bagaimana dia menghidu peluang seumpama itu. Baru sahaja dia menguji ketangkasan Damian Lim dengan satu percubaan bahaya, tetapi kali ini satu dadaan saja daripada Cheche Kipre yang melihat dan menyedari. Oh, kesilapan. Dihadiahkan di situ Damian Lim, peluang Dylan Wenzel Halls. Kelalaian di barisan pertahanan Sabah yang dilihat mula mendominasi permainan dalam 5 minit yang terakhir. Sedikit lalai dalam mempertahankan kubu mereka. Situasi set piece demi set piece yang dihasilkan kali ini kesilapan dari sebelah kiri yang dapat kita lihat. Saya kira mungkin Rawilson Batuel di sini yang menghadiahkan kepada pihak lawan sebelum tiba di kaki Dylan.